belajar ilmu syariat ke berbalah dengan orang yang berjalan dengan ilmu tasawuf hakikat. Soalan yang pertama. Baik. Balah kita panggil dah. Macam mana saat ni? Mengapa orang yang belajar ilmu syariat ke berbalah dengan orang yang belajar ilmu tasawuf? Ya. Sebab dia zahir dengan batin tu dia tempat lain-lain. Kan? Ilmu syariat yakni hak hakikat napa syariat juga, hak syariat batin. Tetapi apabila itlaq ilmu syariat muradnya zahir. Syariat zahir masalan kita nak contohkan sembahyang. Nah, ilmu syariat yakni fiqh lah kita kata. Kerana di segi pandangan zahir, solat, kita mengaji ta'rif solat itu sendiri selain pada makna solat pada lughah ad-du'a lil-khair, apabila makna pada syariat dia panggil, kita mengaji makna solat pada syarak, itu syariat, ilmu syariat. Makna solat pada syarak iaitu aqwalun wa af'alun makhsusah muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim. Itu diberi tarikh, definisi dia panggil sini panggil dah. Oleh ulama fiqh, makna solat kita terjemuh sembah yang itu beberapa baca-bacaan. Gak bacaan kita dapat dengan zahir bukan? Dapat dengan pancaan telinga. Tu baca-bacaan. Sebab kita mengaji pula syarat syariat zahir. Bila rukun qauli, rukun dia bahasa baca, syarat dia nak sah kena ayyusmi'an nafsahu, sekurang-kurang kena memperdengarkan diri sendiri. Kalau kita mengaji dalam ilmu tasawuf dia panggil rukun qauli tertakluk dengan sama. Rukun fi'li tertakluk dengan basar. Apa arti dia tu? Dia nak ayat kata bila baca bacaan dia sakut paut dengan dengar. Sebab tu kalau terlalu perlahan kita baca sampai diri sendiri tak dengar bacaan kita, maka dia agakkan tidak sah. Syarat dia kena ayyusmi'an nafsahu, bahawa memperdengarkan diri sendiri. Kita mengaji bab israr, bab jahar, nyaring, perlahan. Nah, sembahyang zuhur pakai ni pun bacaan tasbih zikir semua disunatkan perlahan-lahan, kecuali bagi imam disunatkan nyaring bacaan tertentu. Maka dhabit nyaringnya ambil tak apa dia, iaitu sekurang-kurang bahawa memperdengarkan diri sendiri. Itu panggil syariat zahir, kerana dengar, dapat dengar dengan telinga. Perbuatan pula rokok, sujud, i'tidah. Walaupun rokok kalau mengaji usuluddin pasal amr intibari, tetapi yang kita nampak zat seorang yang bersifat tunduk, zat seorang yang bersifat bangun, boleh dikatakan itu rukun fi'li tertakluk kepada basar. Boleh kita lihat tengok, orang tu duduk sembahyang, si anu itu sedang sembahyang, kita tengok dia sedang sembahyang. Itu panggil zahir begitu. Dan kita boleh tegur pula kalau dia rokok, iktidah dengan tak ada tamakninah, dia turun, kita boleh tegur dia. Kamu tidak sah sembahyang kerana kamu tidak tamakninah, kan? Sebab kita nampak diri seorang yang buat macam tu. Kalau kita dengar pula dia baca tak kena, tak sah di segi fiqh, kita boleh kata bacaan kamu tu tidak sah, kena belajar lagi. Sebab lepas itu hak zahir. Manakala syariat hak batin, ni tak ada siapa dia nampak dah lah, Allah yang tahu. Nah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Hak tu klik pada batin hati. Batin hati inilah ilmu tasawuf dia bercara batin. Dia panggil batin, hak ni zahir, hak ni batin. Kedua-dua ada syariatnya. Zahir ada syariatnya, batin juga ada syariat. Zahir sembahyang, batin pun sembahyang. Kalau zahir sembahyang, batin tak sembahyang. Kalau zahir sembahyang, batin tak sembahyang, tu orang munafik sembahyang juga tapi batin tidak.
Tabatu wa iza qamu ila salah qamu kusala yura'una nas. Itu orang panggil batin tak ada sembahyang tu. Apa Allah Taala kata fawailul lil musallin tu. Dia ada wail ke orang yang sembahyang, macam mana orang sembahyang ada wail tu? Setahu kitanya orang yang deraka kepada Allah nyatalah ada wailun jadi neraka. Bagi orang sembahyang sorah fawailul lil musallin, orang sembahyang ada wailun juga. Wailun macam musallin mana? Musallin yang disifatkan dengan allazina hum an salatihim sahun. Orang yang maksudnya mukallaf, maksudnya orang yang wajib sembahyang, tapi an lil mujawazah dakhilatun alal matruk. Maknanya orang yang wajib ataunya sembahyang tak sembahyang. Waktu zahir sangatlah. Hak sifat yang kedua allazina hum yura'un. Sembahyang kena dengan rukun syarat zahir, kalau siapa tengok pun iya sah sembahyang ia itu. Bacaan pun bagus, sah bacaannya pun. Bila sah bacaannya, sah perbuatannya cukup syarat, kita agakkan sah sembahyangnya. Tapi batin dia sembahyang ke tidak? Batin dia kerana lain. Itu panggil yura'un, macam orang munafik dia sembahyang. Kata sembahyang dia takut. Dia sembahyang kerana takut. Sebab apabila di belakang mata orang mukmin dia tak sembahyang. Depan orang yang sembahyang dia buat elok saja. Maka ini panggil sama-sama ada je syariat. Ini syariat zahir, syariat undang-undang yang sakut dengan zahir anggota. Rokok bagaimana syarat nak sah rokok, bongkoknya setara mana, berdiri betul macam mana, sujudnya macam mana, tangan macam mana. Tu syariat undang-undang berkaitan dengan zahir. Patut syariat yang berkaitan dengan batin kena ada ikhlasnya. Jangan ada riaknya. Tu syariat batin. Kemudian dua ini adakah berlainan? Tidak berlainan. Tapi dia berlainan di segi yang ini dapat dengan mata kepala, telinga. Ada punya batin tak dapat dengan mata kepala. Kira-kiranya sama syariat. Dia tak ada apa pertengahan. Kemudian orang yang apabila dia mengaji memang ada batin, terkadang dia batin sekadar nak tahu sifat mazmumah, sifat apa dia. Kita nak kenal sifat mazmumah supaya kita nak mengelakkan, menjauhi darinya. Kita nak kenal ke sifat mahmudah supaya kita nak hiaskan hati dengannya. Itu sekadar itu tak apa lagi. Apabila dia berdalam lagi siapa pada daqaiq, siapa halus. Tu dia jadi sekaligus yang orang ahli zuhir tak faham Allah Ta'ala tak beri. Situ dia jadi balah nama kata saat itu. Sebab dia tak sampai. Dan dengan sebab itulah kita ahli hakikat nak berkecek hakikat, jangan kita bercakap di hadapan orang yang tak faham. Dia tak boleh. Bila dia tak faham dia bercanggah. Nanti ini canggah yang tu pun canggah. Hak ni tahu juga sekadar, hak ni tahu mai hakikat, tak pandai syariat zahir. Hak ni tahu syariat zahir, tak pandai pula hak hakikat. Dia bercanggah lah. Bila ada tahu dua-dua, tak apa selalu lah. Tu dia dah. Ala kulli hal, pulang kepada yang tahu. Dia tahu dia tak ada lah balah. Yang itu pun tahu, yang ini pun tahu. Misalnya dua orang dah berselisih, yang ni kata kok ni, yang ni kata begini, kita gini. Kedua-dua ni betul, kita kata betul. Yang ini boleh pergi gitu, bet sini jalan begini. Orang ini pula yang mu kata apa betul, ini. Tapi dia jadi bertelikahnya, yang ini kata tu betul tapi tak pandai nak hurai kepada yang ini. Yang ini pula dia tak pandai nak tanggung yang ini kata. Ini masalah dia berjadi. Dia kena ada pula orang yang faham dua-dua jalan tolong. Tu dia deh. Sebab ilmu hak Islam agama semua. Sebab kan hadis Jibril, ajar iman, ajar Islam, ajarkan pula ihsan. Ini dia ni. Iman dalam bicaraan ilmu tauhid usuluddin. Ulama bicara. Islam dalam bicaraan ilmu fiqh syariat zahir. Mari pula ihsan, ini bicarakan hati. Maka tiga ni, iman, Islam, iman pun din,
Sebab itulah lepas pada haji hadis Jibril sudah dia tanya-tanya 2-3 masalah, akhir sekali dia tanya bila nak kiamat, akhir sekali dia tanya apa alamat kiamat, sudah dia pergi. Itu baik. Baik. Umar duk syok, duk musykil, siapakah orang yang mari tanya itu? Ajib. Sahabat kami di kalangan kami ramai-ramai tak siapa kenal pun yang menanya tadi. Dan peliknya ajib dia tanya, apabila dia tanya Nabi SAW jawab, dia kata sadaqta, betul. Kami mesti orang ini tanya rupa-rupa supaya orang jahil. Apabila dijawab betul akak, rupanya supaya orang dah pandai. Jadi mesti. Bila dia pergi duduk 3 hari kata Umar. Selepas pada tu 3 hari bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah tanya aku, kamu tahu tak Umar, siapakah orang yang menanyakan tu? Umar kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah tahu, kami tak tahu siapa itu. Dia kata, itulah Jibril. Itulah Jibril. Dia datang rupa tanya aku. Sebenarnya dia nak mengajarkan kamu akan agama kamu. Daripada situ ulama istinbat daripada hadis itu, sebab dia buat ibarat kita, agama itu melengkapi atas 3 perkara. Tu kita dah. Agama itu melengkapi atas 3 perkara. Sebab Nabi SAW mengatakan Jibril datang ajarkan kamu akan agama kamu. Apa dia ajar? Iman, Islam, ihsan. Berarti iman pun agama, Islam pun agama, ihsan pun 3. Apa nama agama? Berarti bila sebut kalimah agama, melengkapi 3 ini. Tetapi iman itu sebagai asas. Maka tapaklah nak rumah batu tak? Islam itu sebagai bangunan. Bangunan di atas. Kita tengok nampak ni, dengan warnanya, dengan hiasinya, besarnya, tingginya, macam-macam. Itu zahir. Adapun asas usuluddin di dalam tapak tanah, kamu saja. Tapi nak kukuh dengan dia lah. Itu asas fiqh ni. Manakala ihsan, dia panggil syartul likamalihima. Ihsan ni syarat bagi nak sempurna keduanya itu. Tengok. Sembahyang kalau tidak khusyuk, mana sempurna? Tak sempurnanya. Sembahyang dengan tidak ada ikhlas, tak sempurnanya. Hingga di segi zahir sah sembahyang. Pedah sahnya, makna sah ialah ma yu'taddu bihi, dibilang, dihitung, dikira, dinilai. Bila dinilai, gugur kewajipan atasnya. Tapi di segi nak terima balasan tidak ada. Sebab nak dapat balasan terhati di atas ikhlasnya. Hati-hati kena tulis dengan ihsan. Hati syarat cara tu. Kena menghilangkan sifat mahmudah, umpama hasad, dengki, takabur, ujub, riya. Itu panggil sifat mazmumah, supaya ibarat kita, tubuh kita ada kena peluh panah, apa itu ini, cemar, kotor badan, kita mandi. Mandi itu ibarat takhliyah. Di sampai mandi kita sabun. Dia sampai pula gonyah pula, gosok pula, itu panggil takhliyah. Banyak pada kita kena kotor daki kerana kita nak menyuci. Setelah kita menyuci, kita naik pada sudah kita mandi siap, kita pakai pakaian baru, pakaian elok-elok, menghias, dia panggil tahliyah. Tu pakai dengan sifat tukar daripada sifat takabur, kita menyucikan, ambil tawadhu' mai pakai. Tukar sifat riya, ujub tadi, ikhlas mari pakai. Tapi kalau tak buang tu, mana? Kita tubuh kotor, ambil bedak pakai. Macam mana dia beri dua tu berat selalu. Sebab tu kita menyuci dulu. Tengok contoh, kadang-kadang kita beli baju sepasang untuk anak. Beli baju untuk anak, tapi anak sedang main. Berpeluhnya, apabila kita bawa balik baju baru, ayah mana baju baru nak pakai? Kita kata jangan. Tak boleh pakai. Kamu kena mandi dulu, siap dulu, suci baru boleh pakai. Kalau tidak kita tak beri pakai ni. Walhal kita beli tu kosak untuk dia dah, tak ada untuk yang lain, untuk anak dah. Tapi oleh kerana anak sedang berlumur dengan cemar dan kotor, kita tak benar untuk dipakai. Mandi dulu. Kalau tak mandi, ayah tak beri pakai.
Dengan siapa dia menangis, hentak bercara menangis, dia mandi dulu. Bila dia mandi, selalu kita boleh pakai ke dia, pasal kita boleh untuk dia. Demikianlah kita ibadat segi hukum zuhir cukup sah. Syarat rukun cukup sah. Tapi bila kira batin, enjin lah kita panggil dah body tak apa dah. Bila ke enjin, ada kotoria, ada apa. Jadi batin tidak sah. Maka nak mengesahkan, itulah ihsan. Lepas tu setiap ilmu, baik usuluddin, baik fiqh, baik apa lagi, tasawuf, dia ada kasar-kasar, bahasan kasar. Ada pula hak yang halus rawamid. Setiap ilmu dia ada begitu. Apa saja ilmu kan? Ngaji nahwu pun seperti juga. Apa saja ilmu, dia ada hak yang mudah-mudah dulu, lepas tu dia kau payah. Supaya kita mengaji sekolah apa dah. Tekad dah satu, sekian, dua ada kau payah. Tu masa dia lah. Ni duit macam tu juga. Kita mengaji hukum 5 ni, tak apa lagi. Bila lagi banyak. Tu ada kau dalam. Semua ilmu macam tu lah. Jadi maksud kata balah tadi, bila bercakap dalam medan rawamid, ni tak faham. Sini dia bahan. Itu bahajak kepada orang yang faham dua pihak, mari. Ya. Tak apa. Kena kedua-dua, main nak tolong cerita kena. Ini sebab perlu kepada dia tahu dalam-dalam. Sebab dia fardu kifayah kena ada. Sebab nak cadang bila ada pelikah ini jadi masalah. Untuk kita nak mengesahkan, cukuplah memadailah sekadar yang apa yang kata sekadar yang zuhir cukuplah. Itulah. Itulah di antara. Selesai. Sambung.